9 kebenaran yang buat anda semakin kuat. Ramai yang hidup bertahun-tahun tapi tak pernah terjaga. Sekali mereka tersedar, hidup mereka berubah 180 darjah. Baca sampai habis. Kalau tak sanggup terima kenyataan ini, lebih baik jangan teruskan. 1. Orang berjaya tak dikawal emosi. Cepat marah, cepat kecil hati, itu tanda anda lemah. Orang hebat tetap tenang, walaupun dalam tekanan. 2. Jangan terlalu peduli pandangan orang. Orang biasa takut dihina, takut orang mengata. Orang berjaya hanya fokus pada diri sendiri. Kalau suka tips, saya cepat komen suka dan tekan love, save, share supaya kawan pun dapat manfaat. Nak niaga bersama Sean, klik link dalam bio atau klik learn more. 3. Kalau nak naik lebih tinggi, bersedia untuk hadapi lebih banyak cabaran. Makin tinggi anda panjat, makin kuat angin yang melawan. Jangan cari masalah tapi jangan lari bila masalah datang. 4. Rasa selamat itu ilusi. Hari ini sihat, esok boleh sakit. Hari ini ada duit, esok boleh habis. Satu-satunya keselamatan ialah ada duit dan ilmu yang cukup. 5. Orang berjaya tak takut gagal. Kalau main game, mati tak menangis. Sama juga dalam hidup. Kalah, bangkit balik. 6. Cakap hanya bila perlu. Ada 3 sebab sahaja untuk bercakap. Buat orang gembira. Beri nilai kepada orang lain. Ada peluang buat duit. Kalau tiada sebab ini, diam lebih baik. 7. Persekitaran tentukan siapa anda. Kalau lepak dengan orang gagal, anda akan gagal. Kalau bersama orang berjaya, anda juga akan berjaya. 8. Masuk ke dalam kelompok yang lebih kuat, baru anda jadi lebih kuat. Jangan tunggu jadi hebat, baru cari orang hebat. Cari mereka dulu, baru anda naik level. 9. Nak lebih laju berjaya, buat apa yang orang lain tak sanggup buat. Mereka tidur, anda bekerja. Mereka buang masa, anda cari ilmu. Bezanya hanya usaha. Orang berjaya bukan kerana bernasib baik. Mereka buat benda yang orang lain tak sanggup buat. Anda berani cabar diri? Komen, saya nak berjaya dan tekan link dalam bio untuk langkah seterusnya.